Dia ada, aku tak sebut nama artis ni dia, tapi sebelum dia kahwin dulu dia top lah. Tapi dia ni free hair. Dia free hair. Kalau hang tengok dia dekat set lah, dia macam kira kalau hang judge book by its cover tu, hang kata dia orang tak semayang lah. Tapi tiap waktu solat dia kata, oh boleh lah saya nak semayang dulu. Padahal make up lah ni kat muka. Buang lah make up. Takkan production nak kata tak boleh kan. So aku cakap ada artis yang macam tu. Sebenarnya ada artis tak mau disclose nama. Tapi kalau dia bawa keluar, lepas tu meletup, kru akan dapat bonus tak? Kru dapat bonus ataupun tak dapat, itu dia sebenarnya bergantung dekat producer tadi lah. Dia yang decide. Dia yang decide sebab Dan tengok kontrak juga. Dalam kontrak ada mention ya bonus ke apa? Kontrak tu satu lagi, kalau kata dalam kontrak tu dia nyatakan siap-siap. Dalam tu ada kalau meletup berapa box office berapa juta, dia bagi bonus, itu memang dia kena bagi ya. Tapi kalau dia tak menyatakan dalam kontrak tu, kalau kata filem tu meletup, itu hak dia lah. Hak dia lah, dia nak bagi dia bagi, dia tak mau bagi Tak bagi dia makan seorang. Habis sebab kita kena fikir macam ni. Ada orang kata, kejam lah, filem hang dah meletup sampai berpuluh-puluh juta kan, tapi hang tak mau bagi pun dekat kru sikit lah bonus. Token tengok kan yang meletup, filem yang dia tak meletup, macam ambil payment kami separuh sebab filem faham. Sebelum dia mencapai kejayaan. Betul. Faham. Contoh, aku bagi contoh Mat Kilau lah. Mat Kilau kan, yang kita tahu sebelum dia hit 90 juta tu, berapa kali dia reshoot filem sebelum yang Samsu direct? Yes. Dua kali weh. Dua director Dua director yang berbeza. Hang bayangkan 2 kali tu berapa juta dah yang dia spend. Busuk-busuk lah kita bagi 3 juta kan, satu production. Dia dah 2 kali reshoot. Maksudnya dia dah buat daripada scratch tu 2 kali. Yang Samsung ni kali ketiga. So kalau dia untung 90 juta sekalipun, dia nak kena fikir, 90 juta tu untung dalam Malaysia ni, ni satu lagi, dalam Malaysia ni 90 juta kita untung, 50% dah pergi kat pawagam. Lepas tu ada cukai hiburan. Berapa persen je sebenarnya yang dapat betul-betul dekat dekat producer tadi lah. So kalau kata contoh kita dah tolak tadi, tinggal lah 50 juta. Tinggal 50 juta daripada dia untung tadi 90 juta. 50 juta tu nak tolak kos buat Mat Kilau tu berapa? Untuk Samsul punya production. Ada certain amount yang aku tak boleh disclose lah. Gaji kru yang mahal. Lepas tu adalah beberapa lagi kos production Samsung lah. Tu production yang 2 lagi director tu. Lagi sebelum tu berapa juta pula dia nak cover daripada total untung bersih yang dia dapat. Contohlah tolak mai dia untung 20 juta. Nampak figure awal memang tulis 90 juta. Untung bersih dia dah tolak kos marketing, tolak kos production 2 kali tak jadi. Lepas tu production Samsung spend aku ada 20 juta. Cukup lah untuk aku nak merasa sat kan. Kru pun dah bayar semua. Ni kalau tolak lagi 20 juta, nampak 20 juta tu besar lah dalam filem. Kalau kita outsiders ni, kita nampak 20 juta kot. Tapi dalam filem tak filmmaker tak besar lah 20 juta. Lagi-lagi dia buat filem epic, dia kena spend benda yang lepas tu nak pusing modal lagi buat satu lagi filem. Dia nak buat next filem. Kami sebagai penonton movie lah, kami tak kenal apa nama production yang filem-filem yang famous ni. Once filem tu dah famous, kami kenal nama filem tu. Nama-nama production kami tak kenal. Hang boleh namakan top 5 production dekat Malaysia ni yang top. Kami tahu Scoop lah. Sebab Scoop itu kami dah recommend suruh sponsor KDAFC kan? Dah jalan ke projek tu? Belum. Tak sempat bercakap dengan Samsul. Itu call Datuk. Hello Datuk. Tapi Datuk cakap, kau cakap dengan anak aku lah. Samsul tak dapat. Apa top 5 production yang untuk filem? Just kami untuk pengetahuan lah. Production yang famous. Kami tahu Scoop lah. Scoop kalau filem ni dia yang aku tahu, aku sendiri tahu lah Scoop, Big Five lah, Big Five. Astro Show besar juga. Tu David Teo punya. Metro Wealth. Metro Wealth dulu lah. Dia dah tak buat filem lah. Dekat Malaysia ni dia
Okay, dia sebenarnya kalau tanya aku 5 tu aku tak boleh nak sebut dengan jelas lah, sebab aku pun tak banyak filem yang aku involve pun. Faham. Aku banyak yang belakang takbir, tapi yang kita boleh ni Grand Billions TV3 Grand Billions Scope, Studio Kembara pun one off yang dia buat. Mat Gilau. Lepas tu Astro Show. Satu lagi kalau yang dulu Metro West lah, yang well known lah. Yang lain-lain ni sebenarnya Itu yang zaman-zaman tu lah. Zaman-zaman aku perasan logo dia tu, tapi tak ingat dia. Metro West macam W. W warna hijau putih kan. Itu yang zaman-zaman tu lah. Filem anak mami tu lah. Berlakon Metro West. Ni salah satu filem production lah. Satu yang kalau lah ni macam 2 act yang banyak Adrian Teh punya filem production, dia bawah 2 act. Tak perasan Act ke ni. act macam tu lah. Ni yang abang apa? Abang. Filem abang tu. Tahu kan. Tapi kau tadi mention kau ada filem international, filem apa? Tu Netflix. Aku tak ingat lah. Ni ke Durian Musang King ke? Bukan. Hang kan, kalau hang bagi betul contoh. gila. Ya. Oh, ini yang betul lah. Bukan yang gurau lah. Tu sebab member dia pun berlakon dalam tu. Korea tau. Ni Adli. 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 Musang King apa pun Dia dia. ni kalau bagi contoh, muka dia serius tau. Tapi benda tu dah tak betul. Aku susah lah nak percaya orang macam ni. Memang Ada apa apa? kalau tadi? Dia belakang. Macam annoying pula. Apa yang ni? Sudu tu Aku International apa? filem tu filem Netflix. Tapi aku tak ingat tajuk dia sebab benda tu dah lama dah aku buat. Itu dalam Netflix lah. Lepas tu sebab yang studio aku buat audio post tu, dia banyak job-job daripada international. Sebab dulu dia punya network banyak kat Hollywood. So dia dah balik Malaysia. So network dia tu still ada. Tapi macam ni lah Hollywood cakap. Okay, dulu dia belajar kat Hollywood. Dia balik Malaysia, currency Malaysia kan rendah. So geng-geng Hollywood network dia waktu dia kerja kat sana tu, Aku nak kualiti yang lebih kurang sama. Mamat ni boleh buat, tapi Mamat ni dah duduk Malaysia. Dan currency Malaysia rendah sikit. Biar aku bagi kat Mamat ni, aku tahu kualiti dia lebih kurang sama dengan studio kat sini. Rate bawah rendah kan? Sebab dia pernah kerja sini. So dia banyak sub dekat studio tu. So studio tu banyak buat filem yang international. Kadang-kadang aku tak tahu tajuk pun. Sebagai Hang nak masuk soalan hang dulu lah. Bagi aku soalan aku boleh? Boleh. Aku takut soalan aku hilang. Oh ya. Soalan aku ni macam Itu boleh baca balik kat situ. Ambil tulis. Soalan aku ni Aku ada 2 persoalan sebelum kau tamatkan sesi. Okay. Jadi ada yang menceburui. Okay. Soalan aku macam ni. Zaf Vlog, antara orang yang selalu review movie kan. Panas Hang dalam dah petik Zaf lah. Okay. dah lah, aku nak tahu hang dalam filem production. Betul ke yang dia ni memang betul bagi impact dekat dia punya movie review sampai movie tu tak boleh buat untung? Oh, maksudnya kalau dia punya cakap review negatif dah akan effect kepada sale movie tu lah. Sebab sampai ada yang artis-artis macam nak marah dia, aku rasa dia buat review dia je kan. Faham tak? Faham? Soalanku, berapa persen? berapa benarnya benda tu, kenyataan tu lah. Dia punya komen boleh jatuhkan filem tu. Keberkesanan komen dia tu lah. Dia, aku nak petik balik ayat Kai lah. Dia macam MKBHD kata. Yang mana tu? Bad review doesn't kill produk lah kan. Melainkan produk tu yang bad lah. Yang bad lah kan. Dia macam ni lah. Mungkin tak banyak, sedikit mempengaruhi lah. Mempengaruhi. Dan ada yang filem tu lah, bila dia bagi review, tu review dia. Kita kena ingat pandangan dia. Kalau dia kata tak best, tak mungkin hang pun kata tak best. Tapi dia jadi spotlight sebab dia ada followers. Itu yang orang macam, oh dah dia kata tak best, berapa nak pergi berapa nak pergi. Lepas tu pula yang follow dia pula yang memang tegar punya. Macam tu. Sama lah macam case Johnson tu. Jason. Oh ni review makan. Johnson yang sabun anak tu kan. Baby Johnson. Carrie Junior. Jason sama macam Jason tu. Ada kedai yang Jason kata biasa-biasa. Tapi memang orang kata sedap gila-gila punya. Macam tu lah. Tu kata dia taste masing-masing, tapi cuma dia punya kelebihan dia ada followers dan dia dapat spotlight kat situ. Tak banyak, mungkin sikit terpengaruh. Tapi
aku rasa taklah sampai membunuh. Yalah sebab tu aku tak faham sampai ada yang artis nak saman. Kalau hang betul power, then buat je lah hang punya produk, hang movie ke apa berlakon kan. Betul. Sebab ada je yang betul perform, dia sendiri yang pergi support kan, pergi buat interview podcast ke apa macam filem indie lah. Dia banyak. Then kan? Then kalau betul filem dia tak best, dia cakap tak best, hang pula nak pergi sama, nak pergi gitu kan. Lepas tu macam nak menjatuhkan, macam nak suruh hang buat stock review. Alah macam hang geng-geng bola duk DM hang suruh stop video bola, hang stop. Okey, soalan seterusnya. Panjang. Panjang Boleh. Boleh lah sikit lah. Boleh tak, lah. sebagai Boleh lagi setengah jam. 2 episod lagi. Tadi aku ada 2 terus soalan settle lah. episod bulan puasa aku. Tak, sebagai freelance production ni, macam mana kau dapat job? Okay. Bergantung dalam Lagi kau jawab dulu. Macam mana kau dapat, tiba-tiba dapat job, tiba-tiba orang panggil buat job? Untuk nak secure hang punya monthly salary lah. Okay. Sebab kau tak ada bernaung bawah company yang ada agent recommend kau ke apa? Tak ada, kita bukan bawah agensi lah. Akulah company tu. Akulah yang company tu. Macam mana kau tahu job ada? Macam mana orang tahu kau buat job tu? Pada awalnya tu agak susah lah sebenarnya untuk hang dapatkan job tu by monthly tu. Hang nak secure job tu agak susah sebenarnya bila hang tak ada network. Dia network dekat sini, dia bukan kabel lah maksudnya. Dia kenalan yang kita dah biasa kerja dengan dia. Kita dah biasa kerja. Kita dah tahu kepakaran dia, boleh buat, boleh deliver apa yang kita minta. Lagi pula aku orang yang bukan daripada film school lah. So network aku bukan orang yang memang dalam industri filem. Contoh, kalau hang student Aswara, hang tahu Aswara kan? Aswara ni akademi seni lah dekat Malaysia ni. Kau beritahu dia macam dia bangga kau. Lagi dia tanya aku. Aku pergi tengok apa teater. Aku tengok Fadli Masoud. Bukan setengah orang. Aku sebut Aswara dia tak faham. Dia ingat kereta tu. Dia ingat Iswara. Okay. So contoh kalau hang student Aswara, so dalam tu dia memang course video filem yang memang mana pun law pun student Aswara ada yang dah buat job dah pun walaupun dia still student. Sebab dia dah ada network. Dah ada circle lah. 3 tahun belajar memang 3 tahun circle dia production lah. So kalau dia buat freelance pun dia dah ada circle waktu dia study lagi. Macam aku pula. Aku cakap dia aku game teknologi, lepas tu aku lompat pergi KRU. Lepas tu daripada KRU aku pergi MTAS. So aku nak growth aku punya networking tu. Sedikit lambat dan susah kalau hang tak boleh bawa diri. Macam tu lah. Dia in terms of bawa diri ni adalah bila orang panggil hang buat job, kalau hang jenis tak reti nak berkawan dengan orang, hang susah lah nak dapat networking. PR lah. Kalau hang macam aku bawa hang kan. Lepas tu hang pun duk keras kat situ lah. Kalau orang tak shoot, hang tak ada nak pergi sembang, tanya apa ke, buat kawan lah, buat kawan. PR tu macam kita buat PR. So orang tak kenal hang boleh buat apa, orang tak tahu hang boleh buat apa. Orang tahu hang kawan aku je. Tapi orang tak tahu pun sebenarnya hang power editing. Daripada situ sebenarnya hang kena pandai bawa diri untuk hang berkawan dengan orang lain. Aku pun dulu aku alhamdulillah bila aku start freelance tu aku ada member yang betul. Dia ni director lah. Dia lah yang bawa aku buat job. Nama dia Alif Ehsan Rahman. Aku nak bagi kredit lah. Dia yang PKNS tu bukan? Dah. Okay. Dia bukan job PKNS. Okay. Sama pun drag. Aku dah risau timing kau bagi drag lagi. Okay. Aku cakap ini kalau lepak 2 hari ni. Dia episod lagi panjang pada UCAS. Okay. Dia macam ni lah. Kalau kata Ali Ehsan ni macam tadi tu, dia salah seorang yang aku punya milestone lah dalam bidang freelance ni. Sebab apa, dia lah yang banyak guide aku dan bawa aku pergi job yang aku boleh buat audio post untuk X-Ray, aku buat audio post untuk yang filem-filem aku cakap Netflix tadi. Dia yang kenalkan aku dengan studio ni. Tapi kalau dia hanya bawa hang sendiri tak pandai untuk PR dengan sound engineer tu, tak boleh juga. So satu, hang kena ada circle yang betul. Lepas tu hang kena pandai untuk menjual lah diri hang. Bila PR tu maknanya hang menjual. Aku awal-awal dulu aku tak ni pun audio engineering, aku tak ada proper education. Tapi bila aku pergi studio audio tu, aku tengok
audio engineer tu buat. Dia pen audio ni bila kat dalam powergun kan, bila hang dengar dalam wayang, ada iklan yang naik tali dia pusing, kita dengar. Dengar surround lah. Tu macam mana dia nak buat, nak pen audio tu. Dia buat waktu tu aku cakap, macam ni caranya dia boleh pen dialog keluar speaker ni. So aku interest benda tu. Aku tanyalah dia, bila aku cakap, macam tu betul. Bila aku tanya-tanya tu dia pusing belakang. Kenapa you minat lah, cakap kan. Aku cakap, saya minat lah. Kalau you minat, esok you datang lah studio. Ada job nak buat Foley sound design. Aku buat, kalau aku tak PR macam tu, rasa dia nak panggil lah tiba-tiba. Dia takkan panggil. Tapi bila aku tunjuk interest, aku cakap, macam ni you pen audio macam tu. Bila tu dia kata, okay, esok tu aku main studio. Start dari situ aku belajar dengan dia. Aku belajar dengan dia buat Foley, aku belajar dengan dia buat mixing, aku belajar macam mana nak buat Dolby. So daripada situ aku cakap, kalau macam mana nak survive tadi tu, nak secure tu, dia daripada network. Tapi macam mana nak dapat network tu, hang sendiri yang menentukan. Sama ada hang boleh kenal ramai network daripada recent job yang hang pi, ataupun orang takkan kenal hang walaupun hang pi 10 job pun. Tapi in the end quality lah. Apa yang kau deliver bila dah dapat job, apa yang kau deliver bila hang dah deliver, yalah, bila hang dah network tadi, orang dah bagi hang job, orang dah trust hang dapat deliver quality, dia akan recommend kat orang lain juga. Film industri kat Malaysia ni tak besar pun, kecil je. Bukan film industri, video production industri kat Malaysia ni, hang pusing-pusing orang sama je. Aku pun walaupun aku buat job dengan contohlah aku buat dengan hang bulan ni, bulan 12 nanti tak aku jumpa hang balik dekat set yang sama. Aku jumpa hang kat job yang sama. Aku buat job ni, hang pun ada ke? Hang buat apa job ni? Aku buat PM. Maksudnya kalau Kembara Studio dah ni, habis job Kembara Studio, tiba-tiba scope production pula punya job. Boleh jadi terjumpa gitu. Kembara Studio tadi, Studio Kembara tadi, mungkin production manager dia adalah orang daripada scope yang production yang Studio Kembara ni hire. Tapi hang buat kawan dengan dia. Lepas tu dia pun tanya hang buat apa, hang buat editing apa semua kan. Mungkin tiba-tiba habis dia shoot dengan Studio Kembara tu, scope nak buat filem pula, tengah cari editor. Hang rasa kat situ mesti dia one off nama adalah nama hang lah. Dia kontak kawan dia yang lain, semua tak free, tengah on job. Dia dapat satu lagi editor hang. Dia tahu dah hang edit yang Studio Kembara. Mesti dia kontak hang ni. Aku daripada ni cuy terlepak, scope nak buat filem baru, nak tanya macam mana, boleh buat tak? Macam tu lah. Itu. Kalau nak job boleh contact Man. Kalau nak job Man pernah bagi job kat aku. Ya? 8,000. Dia disclose tu. Jahat lah. Dah lepas ni orang cari hang. Tak lah. So kalau orang tanya kepakaran kau apa, cakap editing. Aku main editing Shooter. Editing, lepas tu shooter. Aku rasa lebih sesuai shooter ke. Cameraman lah. Tadi job aku tu, video yang release kat social media viral 18 juta saja nak disclose. Powernya Man ni lah, cakap lah. Kau dah level kawan kau tadi Alif tadi. Aku dah recommend lagi ni lah. Dia banyak filem. Aku ni yang orang kata jog-jog runcit. Kau akan ke arah menjadi director? Interest kau sekarang? Dalam minat hang. Dalam minat hang dalam bidang ni. Aku dah direct secara tak langsung pun. Filem tak lagi kot. Tapi producing tu mungkin dia. Aku kenal sebutan tu. Dia buat macam sebutan ni jatuh. Film. Aku cubalah kod. Filem lah. Apa impian hang dalam film production? Director ni kan filem besar. Bila director filem ni satu nama. Okay, aku mungkin milestone lah kan. Aku tak heading ke situ. Tapi kalau ada rezeki aku jalan je. Tapi tak ada lah aku nak kena buat satu filem. Tak ada lah. Ada satu keinginan yang hang teringin ke? Untuk ada orang tengok. Contoh macam aku jadi coach bola kan, nak buat satu padang sendiri, aku teringin macam tu. Kalau aku mungkin aku kalau nak kata aku ada team, lah ni aku dah ada team lah. Aku Acu Adli. Petik dah apa? Itu yang kenal lah. Dulu mungkin aku rasa aku nak ada team. So bila apa-apa aku boleh panggil team member-member ni kan. Tapi alhamdulillah aku dah ada benda tu lah ni. So mungkin next ni untuk producing lah aku, producer lah. Apa-apa aku sekarang pun dah produce dah job kecil-kecil, job runcit macam iklan raya, video raya macam tu lah.
Yang latest ni video raya. Bila keluar tu? Waktu puasa bulan ni lah. Mungkin minggu ni mungkin dah keluar. Oh, first week puasa. Oh, update first week lah. Oh, aku tak ingat. ikut ni. Dia tak ada time frame. Tapi dalam bulan puasa video raya tu. Sebab episod ni kalau rasa macam nak release minggu ni dia. Sebab ni bukan company yang ni. Faham. Style boleh jalan punya. Kalau hang tanya aku, mungkin aku dah rasa video filem aku dah buat. Short video pendek macam video raya tu pun dah buat. Lepas tu dah jok runcit macam event apa tu. Aku tak buat wedding. Tapi aku buat highlight event, video-video korporat tu pun aku dah buat. Aku ada satu soalan. Soalan ni sesuai untuk penutup episod kali ni. Sebelum tu hang ada soalan? Ada satu lagi. Oh, okay. Habiskan dulu. Sebab soalan aku soalan penutup. Kan Studio Kembaran pun ada logo intro. Logo Studio Kembaran. Dia macam frame dia macam pelik. Frame yang macam mana ni? Hang soalan ke komen logo? hang macam nak judge logo. Bila keluar filem tu, kalau logo-logo company-company lain, dia macam full frame tau. Dia Studio Kembaran macam tengah kan. lah. Lepas tu dia macam terdekat. Ada frame dia kecil sebenarnya. Belakang background hitam. Itu sebab itu purposely memang ke salah frame. Dia lah editor tu salah. Aku balik lah, sebab aku tak perasan dah benda tu Kai. Mungkin hang tengok wayang yang salah ni. Bukan. Dia tengok wayang, tapi yang dekat Telegram punya tu yang macam tengok yang cerita rompok. Itu untuk nak elak copyright. Macam tu kan. Pandai aku. Aku tak kalau betul benda tu ada mungkin takut mata aku. Kalau betul ada mungkin dia tersalah export. Orang tengok export ni ke. Aku macam kalau otak aku sebenarnya frame dia kecil. Frame dia 720. Tapi sebab ni dia pergi letak background hitam, so sama dengan background logo tu. So logo tu nampak bila dia zoom in dia macam yalah, ada frame 720 ni lah. Faham tak? Dia macam video YouTube kita. Kita habis nampak green screen. Kalau hang tengok tu mungkin yang tu tersalah daripada segi export format aku. Tapi itu filem yang itulah cerita Pendek Kawang Pendek Kawang. Weh, orang nak tengok konten, hang tengok logo. Hang tengok detail itu. Aku dah tengok ini hang tengok wayang hang. Sebab aku pernah dengar orang cakap kalau nak tengok sesuatu filem tu berkualiti, kita tengok logo producer tu okey ke tak okey. Ni kalau logo entah apa-apa, siapa-siapa entah edit, apa lagi yang kat belakang filem tu. So hang nak kata aku lah sebenarnya. Ni logo tu kalau company tu, kalau ni bos dia pergi budak intern kan letak logo. Maksud je budak intern dia memang logo dia gitulah. Mata aku yang salah tengok. Kalau hang tanya aku tak perasan lah. Kau tak perasan? Tapi aku kena tengok balik ni aku tengok. Soalan aku, hang dah bekerja dalam filem production yang lama kan. Hang mesti dah banyak kali bekerjasama dengan banyak artis kan. Ada artis-artis yang karakter dan yang unik bagi impact dekat hang. Bukan impact hang macam terngiang-ngiang. Episod 2 unik macam mana daripada segi? Ikut terpulang hang macam, dia ni lain lah. Mesti ada seorang-seorang pembawakan dia. Yang mungkin hang dapat tangkap dia ni rare lah. Macam tu lah. Selama macam ni kawan aku ni kan. Dia tak tengok movie, dia tengok logo. Karakter yang unik lah. Selama aku shoot lah kan, aku rasa satu artis ni yang dia bukanlah amazed, tapi dia kagum kot. Ayat yang sama, amazed dengan kagum tu. Sama. Aku dah walaupun kita orang muka Melayu, tapi bahasa Inggeris kita faham. Aku tak mau counter, aku nak confirmkan dengan kau dulu. Dia macam ni. Dia daripada tadi merendah-rendah kita tau. Dia ingat aku tak tahu suara bidang dia. Kentut betul. Aku tahulah suara dengan kereta tu beza lah. Ada seorang artis ni lah. Time tu aku shoot untuk rancangan TV3. Pesan Makan nama dia. Dia akan shoot cerita tu. Cerita tu akan keluar setiap kali Ramadan. Hang boleh check lah dekat YouTube. Dia akan upload kat YouTube lepas benda tu dah on air dekat TV lah. Time tu aku shoot dengan Atu dan Atu Zero. Ina Azman.
2000 sebelum COVID. Yang tu memang kami shoot seminggu lepas tu COVID yang bulan 3 tu, yang lama tu. Aku shoot dengan Atu dan time tu aku buat audio tau. Aku tak buat kamera, aku buat audio. Atu adalah salah seorang artis yang tak tu selama yang aku buat audio tu lah dengar kan. Dia duduk saja dia selawat tau. Ya. Dia Sebab Atu Zero Afro. Atu Zero Afro. Yang main bola tu kan. Dia berselawat. Dia macam dia selawat ataupun dia istighfar macam tu lah. Something Berzikir lah. Dia berzikir lah. Senang kata dia berzikir lah. Sebab apa aku ni? Aku kan audio man. Artis dah pasang mic. So audio man akan dengar je apa yang artis berbual. Aku tak tahu lah kan. Kalau time tu mungkin mood dia tengah nak berselawat. Tapi aku tak rasa benda tu dia buat. Sebab dia sembang je dengan orang. Tapi mungkin kumat kami juga. Tak, tapi dia bila nak tunggu take tu, kita dengar dia slow, tapi mic dah ada kat badan hang slow mana apa audio man kan dengar. So hampir kencing pun dia boleh dengar apa. So maksudnya hang dengar tu memang seikhlas hati dia, bukan dia saja-saja nak. Hati dia lah kan. Mungkin dia nervous lah. Aku tak juga. Dia dah berlakon banyak kot. Lama lagi dah keluar pun TV. Pesan Makan tu show, bukannya show besar pun. Show dia makan jangan biasa je masak-masak macam ketuk-ketuk Ramadan. Level-level dia boleh lah. Level-level dia tak ada tu nervous lah. Tu tak ada memang apa lah kan. Mungkin amalan dia lah. Aku rasa tu amalan dia. So aku macam Atu ni style lah. Hang tengok je dia macam tu kan. Macam gila-gila kan. Tapi dia kira macam bila hang dah pasang mic, hang nak tunggu nak action tu, director nak action tu dah masuk set ke apa, dia duduk saja dah bunyi lah. Dia duduk selawat kat tepi telinga aku Sudah. pun kan. Lepas tu track Atu tu dia macam ni lah. Track dia tengah naik kan. Tapi yang dekat Atu tu dia tengah ni suara Atu kan. Macam dia taklah sepanjang masa, tapi kita dengar benda tu dia duduk sebut Astaghfirullahaladzim. Dia macam ada lah amalan zikir. So aku macam wow, baik lah. Macam tu lah. Mungkin kita boleh contohi betul. Itu kita boleh contohi antara amalan-amalan orang lain tak ikut. sebab bagi aku kan, aku ada je bukan ada banyak je artis yang aku jumpa. Hang tengok je dia macam huha. Tapi dia ada satu amalan yang hang rasa aku pun tak terbuat siut. Ada lagi satu amalan, tak mention nama, tak apa, yang rasa Ada di sini je dia. Artis juga. yang orang yang sangat bertakwa. Itu saat aku tengok ada yang pakai songkok, ada yang pakai ada cat muka. Dia ada lah, aku tak sebut nama tapi artis ni dia mungkin sekarang ni dia dah slow sikit tapi sebelum dia kahwin dulu dia top lah. Tapi dia ni free hair. Dia free hair. Kalau hang tengok dia dekat set lah, dia macam kira kalau hang judge book by its cover tu, hang kata dia orang tak semayang lah. Macam tu. Tengok cover ni tak semayang. Dia ni jenis macam orang kata dah tinggal ni kan. Tapi setiap waktu solat dia kata boleh tak saya nak semayang dulu. Padahal make up lah ni kat muka. Buang lah make up. Takkan production nak kata tak boleh. Kan? So aku cakap ada artis yang macam tu. Sebenarnya ada artis tak mau disclose nama. Aku pandai masuk kan. Payah. Dah. Jalan. Ada yang kita off record lah. Kau cuba lagi. Jalan. Cuba nak backup dia sebab dia tak banyak soalan kau. Ada yang depan baik, belakang nak haram perangai. Depan baik tapi off camera nak haram. Ada tak? Tak payah sebut nama lah. Kalau aku beritahu tu aku merosakkan nama-nama artis je. Taklah. Adalah. Manusia kan. Manusia lah, biasalah. Dia itu lumrah manusia lah, ada buat kesilapan kan. Macam tu lah. Okay, kalau kita ambil yang baik. Yang baik lah. Yang baik lah. Macam okay lah. Yang baik tadi. Yang baik ambil lah yang zikir tadi lah. Kita ambil yang zikir dengan yang semayang tadi. Yang semayang tadi. Yang semayang. Macam ni lah, kalau hampir jumpa hang duduk keadaan aku hang takkan rasa dia ni mampu buat macam tu. Sebab dengan populariti yang dia ada dan dengan selama ni dekat TV kita tengok dia macam tu. Kita tengok kat media sosial dia macam tu. Lepas tu satu lagi dia macam ni lah. Bukan artis lah. Kalau hang pun bila hang dah make up, contohlah hang pengantin, hang dah make up. Tobat hang rasa sayang nak buat make up ni tau. Masa nak make up 300 make up muka. 200-300 make up.
Tapi dia tu, aku boleh kata dia superstar kan. Macam aku nak semayang, boleh tak saya nak semayang Ustaz? Remove lah make up. Asal dia tak ambil wuduk So production pause lah. Ustaz lagi kentut, Ustaz lagi. Oh yalah. Payah lah. Aku cuba. Mungkin Ustaz lagi dia tersentuh ke apa, batas semayang sama ke. Tapi dia boleh tegak kan dengan dalam keadaan. Sebab apa? Dalam production Han nak stop satu-satu untuk buat something tu, Han kena fikir Han stop ni, Han akan drag effect masa orang lain. dia ada domino effect dia. Han akan drag masa. Contohlah scene tu naknya scene petang. Kita nak petang ni. Tapi ni dah hujung-hujung petang lah. Tapi kalau Han berani tu, aku nak semayang Ustaz Ustaz petang ni habis lah. Dia buat lah petang tu. Lighting dah lari lah. Lighting dah lari lah. Han kena buat faham. petang esok ke. Tapi dia berani untuk macam tu. Saya nak semayang Ustaz, boleh tak? Faham. So dia level star tu. Bagi aku dia superstar dengan Tuhan lah. Maksudnya dia aku Allah dulu. Macam tu lah. So dia tak takut lah. Kalau nak hilang job, aku rasa mungkin dia tak takut lah. So dia boleh buat macam tu. Bagi aku dia power lah. Faham. Dia bukannya power dia dari segi superstar filem, tapi dia superstar daripada segi keagamaan lah. Dia macam aku nak semayang lah. Han nak shoot, Han tunggu aku. Han nak shoot dengan aku kan. Macam tu lebih kurang. Susah. Tak ada lah dia kata macam tu. Tapi kalau dia boleh buat macam tu, bagi aku dia power lah. Dan dia boleh buat. Kalau ikutkan podcast ni pun nak buat macam tu kan. Tapi kita pukul 2-3 pagi tak ada nak solat apa-apa lah. Tak ada lah. Kita biar Kita boleh Kiam mulai dulu, lepas tu baru shoot. Jom. Ini udah tak habis ni. Berhenti saya tak nak kiam mulai. Okay, terima kasih. Tak boleh nak panjang sangat. Okay. Ini pun dah kalau sejam lah. Sejam. Tu saya cakap kalau ada dia ni macam tu episod dia ni. Film production kan. Kalau nak tengok video-video yang lain, aku ada tinggalkan link dekat atas ni. Jangan lupa share dengan subscribe. 2 je buat 1 lah. Okay. Share dan subscribe episod ni dan juga No Nothing Podcast. Bertemu lagi di episod yang akan datang. Selamat berpuasa. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih.